Hai, korang tahu tak dekat Penang ni ada souffle pancake yang sedap sangat. Tak rasa hanya telur, lembut dan tak terlalu manis. Ada macam-macam perisa yang korang boleh pilih. Yang nak pilih matcha, yang ni strawberry. So sedap. And yang nak pilih honey butter. Honey butter is my personal favourite. Rasa tak cukup satu. Selain tu, dia ada juga dorayaki tau. Yang ni yang nak ambil perisa yam. Dia rasa keladi kat dalam tu sangat crunchy and biji-biji macam tu. Bukan jam tau. Yang ni pula vanilla ice cream. Sedap. Yang ni Biscoff tau. Korang memang kena try dia punya perisa Biscoff ni. Sedap sangat. Anyway, dekat sini pun ada yogurt juga tau. Ada 8 perisa yogurt and I pilih perisa orange. Yang ni memang pakai fresh orange ya. Okay, this is cream brulee milk tea. This is a must try. On top sangat. Tapi, kalau korang tak suka susu. Okay, this is fruit juice. I ambil perisa strawberry. Sedap juga. So, korang jomlah datang ke The Souffle Pancake di Kompleks Bukit Jambul, Penang.